Kementerian Pendidikan bakal melaksanakan program pembaharuan di Universiti Malaysia Kelantan melibatkan program 2+2 yang bertujuan melahirkan pelajar berkemahiran dalam bidang keusahawanan. Menurut Menteri Pendidikan kedua, Datuk Seri Idris Yusof, program itu bakal dilaksanakan dalam tempoh 2 minggu. Dekat program 2+2 di mana pelajar-pelajar keusahawanan akan belajar 2 tahun akademik, 2 tahun belajar bekerja on the ground macam mana jadi seorang usahawan. Beliau ditemui sempena anugerah kecemerlangan Sijil Pelajaran Malaysia SPM tahun 2014 di Putrajaya. Selain itu, beberapa program lain seperti program bersepadu CGPA dan Massive Open Online Courses MOOC juga bakal dilaksanakan oleh kementerian dalam masa terdekat. Tambahnya lagi, pelancaran PPPMPT 2015-2025 merupakan lonjakan pertama dalam melahirkan graduan yang berciri keusahawanan holistik serta berupaya menjana pekerjaan bagi menentukan masa depan negara.